Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, selamat datang ke channel Niza, Orchid Zone. Hari ni Niza nak tunjukkan cara nak kembangkan Fiddlefic 60cm ni, sebab ramai yang dapat parcel tapi cakap Niza tak pandai nak kembangkan. Okey, jom Niza share cara nak kembangkan Fiddlefic 60cm ni. Okey, kita mulakan kat bahagian yang bawah. Memang postage Niza akan remain bentuk macam ni ya, supaya Niza tak nak patah. Okey, kita just lenturkan bawah ni. Buka dulu semua daun. Jangan patahkan ya, lenturkan. Ada beza lentur dan patahkan. Just lentur batang dia dulu. Buka. Buka daripada bawah, jangan buka daripada atas. Dah buka macam ni, baru kita kemaskan daun dia, lenturkan. Gulung sikit bahagian hujung dia. Dia ada kembang cantik je. Okay, jangan patahkan terus ya, lenturkan saja sebab kat bahagian bawah ni ada dawai. Kalau daun ni terlipat teruk, let's say terlipat teruk ada garisan, boleh gunakan hair dryer Panaskan, kemudian blow daripada bawah ataupun blow daripada atas. Okey, dah siap. Macam ni bila dah kembang nampak macam real Fiddlefic, pokok Fiddlefic. Okey, macam ni Niza ada seagrass basket, ada 3 saiz. Niza ambil saiz yang medium lah. Okey. Kita ada 3 saiz tapi kita gunakan saiz yang medium. Kita boleh masukkan. Okey. So, nampak dia lagi cantik. Boleh letakkan di mana-mana sudut. Okey, itu saja. Niza ada banyak lagi pokok. Boleh tengok di Facebook page ataupun IG. Niza share link di bawah. Jangan lupa subscribe. Bye.